Okey, konten joget, drama adalah saya dengar adalah benda tu haram nak dibuat dekat TikTok ataupun nak post sebagai konten strategi ataupun makro. Okey, jawapan saya untuk yang saya nampak benda tu tak salah sebenarnya. Tapi ini kefahaman saya, mazhab saya yang sebenarnya bagus je benda ni. Kenapa bagus? Dengar dulu, sekejap. Dalam konten ni kita kena faham dia ada dua jenis, iaitu adalah satu adalah konten yang saya namakan dia business content. Business content tu adalah konten yang kita betul relate dengan bisnes kita. Bagus tak benda ni? Bagus. Yang ni adalah kita akan attract orang yang betul-betul kita target yang sangat targeted. Ideal market ataupun available market. Yang ni adalah market yang di mana ni? Yang saya namakan dia adalah targeted. Orang yang ada masalah dan dia tengah mencari solusi. Dia kenal kita ataupun tidak. Kita akan targeted. Inilah dia ideal ataupun available market. Bagus, tak ada masalah. Tetapi kita kena faham, untuk mendapatkan engagement dekat social media, apa dia? Nak meningkatkan personal brand ataupun nak meningkatkan orang suka pada kita, semuanya terletak kepada mana? Itu adalah value. Orang suka konten kita disebabkan value. Kita kena faham, value ni ada 4 benda. Mas saya cerita. Value ada 4. So, contoh Tuan Dika, saya nak buat konten nak bagi orang follow saya, orang suka dengan kita. Ada 4. Yang pertama adalah value ni terletak kepada apa sahaja konten-konten yang menyentuh kerohanian. Percaya tak konten ni akan menyebabkan orang suka dengan kita. Yang kedua adalah konten yang menyentuh motivasi. Apa sahaja yang memberi semangat. Contoh macam Azri Water. Yes, itu memang orang akan suka dengan kita. Yang ketiga adalah apa dia? Ilmu ataupun education. Tak kisahlah dibuat dalam bentuk formal macam ni ataupun dibuat edutainment dalam bentuk yang lebih santai tapi ilmu. Yes, benda ni betul ada memang. Yang keempat adalah hiburan. Korang kena faham, dalam empat benda ni, hiburan paling susah nak buat. Paling senang nak buat adalah apa dia? Ilmu ni paling senang nak buat sebab kau cakaplah dengan cara macam mana sekalipun, kalau benda tu ilmu memang padu. Yang sederhana nak buat adalah ni. Bukan semua orang boleh menyampaikan kerohanian dan bukan semua orang boleh menyampaikan motivasi kalau diri sendiri pun tak rohani, kalau diri sendiri pun tak cukup motivasi. Yang seterusnya hiburan. Yang ni paling susah, nombor 3. Tapi hiburan ni lah Malaysia suka. Paling kena faham. Contoh kita ambil Ryan Bakery, contoh orang yang betul-betul gifted. Sebab tu saya kata, nak buat hiburan ni dia ada 3 benda. Iaitu adalah pertama, dia betul-betul gifted. Contoh kita ambil Ryan Bakery, muka dia, tapi orang boleh gelak. Contoh Mr. Bean. Dia buat bodoh, orang boleh gelak. Cuba kita buat bodoh. Orang gelak ke orang blok? You kena faham. Yang kedua, dia betul-betul cantik ataupun handsome. Sebab orang yang cantik, orang yang betul-betul handsome, itu adalah hiburan. Yang ketiga adalah dia bahaya, dia boleh shock sendiri tanpa sedar. Maksudnya contoh dia dah buat dah joget-joget yang ikut POV semua, contoh dia buat POV, dia dah buat dah tapi benda tu tak kelakar pun. Dia boleh shock sendiri tanpa sedar. Nanti berhati-hati, shock sendiri tanpa sedar. Tetapi kita kena faham, ni pengalaman saya mengajar orang. Contoh anak murid saya, Sasha Abdul Aziz, Sarah Anna dan semua orang. Contoh ada banyak lagi artis yang dia orang punya kekuatan dekat mana? Hiburan. When korang nak buat konten hiburan, ada 2 rules. Itu adalah contoh when korang nak buat hiburan ni, mazhab saya ikut kekuatan. Yang pertama adalah make sure betul-betul yang tidak melanggar hukum syariat Islam. Faham-faham lah maksud saya. Contoh drama. Janganlah buat drama yang tak senonoh. Buat drama yang memang betul-betul menyentuh perasaan orang, yang memang kelakar, yang macam contoh macam Kristi Eng dan sebagainya, yang betul-betul talent, yang betul-betul best. Tapi tak melanggar hukum. Yes, dipersilakan. Itu kekuatan mereka. Setiap brand ada kekuatan. Betul tak betul? Jangan lawan hukum.